Resepi mudah rasaku, kita nak buat kuih ketayap untuk minum petang. Ayo! Kita masukkan gula merah. Masukkan juga daun pandan. Baik, kita potongkan daun pandan ni. Tapi saya akan tambah sedikit gula pasir. Dah, padam api. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tapi ayak masuk dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan masih tengah agak-agak je. Tak pakai garpu lah, pakai ni lah. Sikit je, tak mau banyak sangat. Saya nak adjust sikit je. Sapu minyak sikit lah. Oh, tu dia tu. Ni nak dia merekah ni tak guna ni. Tu dia. Kuih ketayap saya macam tu. Comel macam saya. Tu dia. Kita dah buat ni dah. Kuih ketayap dah jadi kuih kesongkok.